Melo Putih. Terima kasih jemputan bro. Melo Putih. Satu lagi melo. Lagi. Kan awak ni minat apa ni, mamat skuter. Ya. Happy holiday. Cuti lagi. Kita dapat jemputan. Kita nak meraihkan sahabat kita daripada Melo Putih. Benda ni anniversary dia ke-10. Oh, bisnes dia anniversary yang ke-10. Melo Putih ke? Melo Putih lah. Melo Putih adalah satu event management Kahwinan wedding lah. Yalah, segala-galanya segala event dia deco, dia arrange. So you all tunggulah kejap lagi video kita Dekat YouTube. Oh yeah. You all kena subscribe YouTube Kak Nona Raskai. Okay, banyak yang dekat situ Kak Nona akan update aktiviti harian Kak Nona bersama keluarga. Holiday kita. Kita pergi ride. Yes. Aku bukan lagi mainan. Aduh. Kan? Nampak Okay bang, selamat menunaikan haji bang. Selamat menunaikan haji bang Di founder kita. Dekat tadi dengan bini kau dengan Kak KM. So, ya ke? Kau dah masuk semua? Jom. Memang rasa berada di zaman rockstar dulu kan, zaman rock and roll dulu yang berpotensi tu boleh dipilih dekat Dewan ni. Dua setengah ni kita nak buat pengumuman. Rugilah siapa dan dress up cun-cun tapi balik awal nanti rugi nama dah tercadut kan. Nanti berlepas. Okey, Kings fans semua, jom naik atas. Pentas kita bergambar sama-sama dengan Mariza. Tak, lompat tak? Okey. lompat. Kan awak ni minat apa ni, mamat skuter? Ha? Saya dua alam lah. Dua alam. Dua alam dah ni. Dua alam. Jom. Kita bergambar. Hei, Tam. Tahulah motor awak kat situ, Tam. Kita ramai. Kau depan lah. Kau duduk kata duduk belakang. Aduh, ai. Melo Putih. Super lagi melo. 1-0 Lagi. Okey. Melo Putih King. Apa dia sebut? Anniversary Melo Putih. Kau sebut apa, Din? Bang, satu lagu lah bang. Boleh? Bang dah nyanyi kau tak dapat. Boleh lah. Satu lagu Okey. Lagi. Brother Chikanos kita dengar kata motor makin cantik, betul bang? Betul. Itu semua gosip tu sebenarnya. Boleh saya review motor abang nanti lah? Boleh? Boleh bang? Boleh. Jangan menyesal. Tak menyesal. Ni Tam, motor dia Tam tu motor dia. Okey bang. Seri bang. Putih, terima kasih jemputan bro. Kau jangan lembut sangat. Lembut. Lembut. Thank
jumpa kami weh ke. Ya. Alhamdulillah cuaca okey. Alhamdulillah semua enjoy. Berapa ramai yang datang bro? Hutan ni anggaran 500 hari ni. 500 bro 500 lah. Baik ya bro. Okey, kalau you all nak tahu inilah mamak yang berdiri atas hali itu, video aku bro. Viral lah. Ramai video tu. Ramai. Cepatlah Bang Carlos. Aduh. Kita duk tunggu di Bang Carlos. Okey, tak apa. Kita tunggu bang. Meja ni paling kuat jerit ni. Thank you deh. Adalah bagi. Alright, jom kita balik. Terima kasih kepada Melo Putih. Melo Putih 10 years anniversary Dewan dia. So siapa yang nak cari tempat untuk apa-apa majlis lah sekalipun, you all boleh datang dekat, ataupun you all boleh Google dekat mana-mana, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Facebook ke, boleh cari Melo Putih. Hai, jom balik. So diorang ni kira macam wedding planner lah. You all bagi tahu je you all nak package apa, diorang dah sediakan, dah ada pengalaman yang banyak Jom. Alright. So tadi kita ada ambil video apa nama ni yang kita on the way ke sini, tapi tak record. Kami ambil macam tu je. Ni tak apalah, kita balik. So tak tahu nak pergi mana. Wife nak ajak pergi SSM. SSM pula, SSF. Aduh, ada saja plan dia ni nak SSF lah, apalah.